Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atimma 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitra fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dekat hati dan sahabat-sahabat yang dikasihi dan dihormati dan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita cuba sambung apa yang kita belajar. Walaupun kita dah selang agak lama tapi tak apa. InsyaAllah rujukan kita ada bukunya dan boleh kita update lah apa-apa maklumat daripada internet dan boleh baca nota-nota yang telah diberikan. Kalau bagaimanapun hari ini saya nak recall baliklah sikit apa yang kita telah belajar. Kita sudah mula tentang ilmu sorah ni, buku 2, dan mulai tarikhnya 5/11. 5/11, iaitu pada tajuk pola fa'ala. Pola fa'ala seperti yang di karuma jadi seperti damara jadi dammara ya. Kalau damara itu musnah, dammara itu memusnahkan. Jadi kita bila sabdukan tengah tu, dia menjadi kata kerja yang melampau lah, atau kata kerja transitif yang memerlukan kepada objek, memerlukan kepada maf'ul bih. Jadi begitulah. Kalau tengok pada kelas kita yang berikutnya mengenai sorof ni, iaitu pada 3/12, iaitu pada muka surat 5 ya. Tadi yang pertama tadi muka surat 3, buku 2, yang kedua ni surat 5. Iaitu pola af'ala. Pola af'ala ni seperti akrama. Akrama memuliakan. Kata asal dia karuma. Karuma tu mulia. Bila jadi akrama memuliakan. Di sini kita tengok pola dia adalah pola af'ala. Muka surat 6 pula. Hari ini pada muka surat 6 ya, buku 2, kita berpindah pada pola baru, iaitu pola fa'ala. Pola fa'ala ni dia menunjukkan pada penyalingan. Penyalingannya saling membuat. Saling membuat. Jadi saling membuat ni kita kata kalau orang tu bertinju, katalah bertinju, tu saling saling membuat tu. Yang kalau seorang tu tembuk seorang lagi, itu yang itu balas, itu dia saling membuat. Jadi saling membuat ni pola dia adalah fa'ala, iaitu penyalingan dipanggilnya ya, sama-sama membuat. Jadi kita pergi pada nota kita sikit. Nampak kan nota ni? InsyaAllah nampak Ustaz. Nampak. Okey dah. Okey, sini kita tengok nota ni. Pola fa'ala. Fa'ala ni sebenarnya dia sebagai orang kata panduan sajalah. Jadi perkataan lain semuanya bila bunyi macam tu dikira pola inilah. Macam kata syaraka, qatala dan sebagainya, jahada dan sebagainya. Jadi pola fa'ala dia letak fa di awal, alif di yang kedua, lepas tu ain, lepas tu lam. Jadi dia maksudnya asal dia fa'ala aja. Tapi bila tambah alif jadi fa'ala panjang. Jadi fa'ala ni dia memberi peranan makna baharu ya, makna bersama-sama melakukan perkara yang sama ya. Jadi fa'ala. Kalau kita saling lah, saling apa? Saling menulis, saling membaca, tu fa'ala ya. Jadi fungsi pertama pola ini ialah menukarkan kata kerja transitif. Dalam bahasa Arab panggil fi'il. Menukar kata kerja tak transitif. Panggil fi'il lazim dalam bahasa Arab ya. Fi'il lazim, kata kerja yang tak transitif kepada transitif. Transitif ni dalam bahasa Arab panggil muta'addi. Kita dah belajar sebelum ni ya. Dah bagi istilah tu. Dengan maksud penyalingan musyarakah.
Jadi musyarakah ini perkataan Arab ya. Kalau bahasa Melayu dia guna masyarakat. Masyarakat tu daripada musyarakah bahasa Arab. Jadi kita guna masyarakat tu maksudnya untuk satu kumpulan manusia ataupun satu kumpulan apa masyarakat. Jadi masyarakat tu daripada musyarakah itu. Ada bersama-sama di situ ya. Iaitu dua pihak saling melakukan perbuatan. Jadi perbuatan yang sama. Kita berkongsi kerja ya. Dalam konteks ini, pelaku dikira memainkan peranan lebih aktif berbanding objek. Maksudnya dalam ayat tu dia ada pelaku, dia ada objek. Maksudnya ada yang melakukan dan ada yang kena laku. Tapi pelaku ini peranannya lebih. Maksudnya dia melakukan kepada objek, tapi objek juga membalas perbuatan itu. Jadi kita tengok apa ni, itu dari segi konsep lah. Tapi bila kita guna tu kita tak fikir-fikir pun siapa lebih guna, siapa lebih kuat kan. Tapi bila kita analisis dia punya taraf aktiviti itu, maksudnya pelaku melakukan peranan lebih daripada yang dilakukan. Contohnya macam ni, jahada ya. Jahada. Jahada ni kita guna dalam bentuk fa'ala juga lah. Pola fa'ala dengan makna berjihad atau melawan. Bila kita berjihad memang kita lawan musuh lah kan. Lawan nafsu pun berjihad juga. Jadi melawan. Melawan ni artinya kita melawan musuh atau melawan partner kita sebagainya di jahada. Asal dia daripada jahada ni, asluhu ni asal dia. Jahada. Jahada berusaha. Daripada berusaha, tambah pola baru menjadi maksud yang lebih kuat dan ada makna tambahan. Iaitu jahada berjihad. Orang macam mana pun dia ada apa ni? Ada hubungan je lah. Dari segi makna asal dan makna baru. Tapi dia menambah aspek yang lebih khusus. Misal dalam bahasa Arab ya. Ini misal biasalah. Misal fil jumlah. Ayat, misal dalam ayat. Katalah kita katakan jahadal muslimu aduwahu. Jahada al muslimu aduwahu. Al-Muslim ni orang Muslim lah. Orang Muslim berjihad ataupun melawan. Aduwa ni musuh. Hu ni musuhnya. Jadi aduwahu. Orang Muslim melawan musuhnya atau berjihad melawan musuhnya. Jadi di sini kita tengok aduwahu ni menjadi objek. Iaitu benda yang kena buat. Muslim ni dia yang melakukan. Tapi ada segi mana umum masing-masing berlawan lah. Maksudnya Muslim itu melawan musuh, musuh itu berlawan juga kan. Jadi di sini digunakan pola jahada. Memberi maksud ada dua pihak yang terlibat. Jadi dua pihak ni maksudnya kalau kita kata saya membaca buku, itu satu pihak aja. Saya membaca buku. Buku itu objek juga. Tapi dia tak lawan kita buku. Jadi itu, itu dia panggil apa ni? Uh, Satu hala. Tapi yang ni dua hala ya. Jahada. Contoh dalam Quran ya. Jahid. Dalam Quran ni surah At-Taubah ya. Jahidil kuffar wal munafiqin. Ayat penuh je. Ya ayuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqin wa ulu alaihim. Jadi jahid di sini adalah fi'il amar. Fi'il amar ni kata kerja perintah. Kata kerja suruhan. Wahai nabi, hendaklah engkau lawan orang kufar dan munafikin. Jadi kalau tengok dalam Quran ada contoh Qurannya, kita tengok sini ya. Contoh Quran. Tadi surah apa? Surah At-Taubah ayat 73 ya. Kita balik ya. Saya tutup ayat 73. Hmm. Surah At-Taubah ayat 73. Hmm. Ini ayat ni ya. Ya ayuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqin wa lut alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
Hai Nabi, ini salah satu terjemahan lah ya. Saya ambil daripada internet lah. Hai Nabi, berjihadlah dan mereka melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Itu. Dan bersikap keraslah terhadap mereka dan seterusnya ya. Jadi melawan berjihadlah ni ialah jahid tadi. Jahid di sini. Jahid di sini adalah kata kerja suruhan. Jadi bila kata kerja suruhan, dia matikan huruf akhir ya. Dia ajar sikit. Sebab ini contoh Quran dia tak ada yang jahada ni. Yang sebiji penting tak ada. Jadi kita ambil yang terdekat lah itu jahid. Jahid. Ini asal dia dah ni mati. Tapi bila nak wasal kita hidupkanlah jahidil kufar. Asal dia jahid al-kufar. Jadi al-kufar ni bagi atas. Sebab dia jadi maf'ul bih. Jadi objek. Begitu juga aduwa pun bagi atas sebab dia jadi maf'ul bih. Jadi lawanlah orang kafir atau berjihadlah terhadap orang kafir. Jadi fi'il amar. Ini fi'il kata kerja suruhan. Jadi di sini kita tengok contoh Al-Quran ni memudahkan kita ingatlah jahadah tu ada dalam surah At-Taubah dan banyak lagi dalam surah yang jahadu macam lagi lah. Jadi dia ada di situ kan. Jadi kalau kita nak tengok dalam baca contoh lain pun ada juga. Contoh dia di sini. Contoh. Contoh tambahan di sini ya. Kalau fi'il madhi tadi jahada. Kata kerja lampau jahada. Kalau mudhari' itu fi'il kala kini dia panggil yujahidu. Tambah ya ya. Ya bagi depan. Dal pun bagi depan. Jadi jahada telah berjihad. Yujahidu ni sedang berjihad. Jadi bubuh ya bagi depan. Kha bagi bawah. Dan dal bagi depan. Jadi yujahidu. Kalau kita nak jadikan dia kata kerja perintah, fi'il amar, iaitu jahid. Jadi yang kita ambil yang asal ni, kita bariskan bawah di sini dan matikan huruf akhir. Jadi bila fi'il amar, dia mati huruf akhir. Jahid. Ini untuk satu orang lah. Kalau dua, tiga tu ada beza lah kata dia. Jahid. Dan dia punya masdar, iaitu kata nama terbitan, menunjukkan proses. Masdar ni, dia ada dua di sini ya. Sama ada mujahadah ataupun jihad. Jadi mujahadah ni pun masdar berjahadah. Jihad pun masdar juga. Jadi dalam bahasa Melayu kita ada, mari kita bersama-sama bermujahadah kan. Jadi mujahadah itulah proses berjihad tu, mujahadah. Proses berjihad. Jadi kalau kita nak tengok dalam bahasa Arab, mujahadah pun digunakan, jihad pun digunakan. Tapi dalam Quran, kita hanya dapati kalimah jihad je ada dalam Quran. Tapi dua-dua ni berasal daripada jahadah. Jahadah kata kerja dan mujahadah dengan jihad ni adalah kata nama. Ia menjadi kata nama terbitan yang menunjukkan perihal, perihal sesuatu perlakuan. Jadi kalau kita nak tengok dalam contoh Al-Quran pun ada juga. Contoh ni, kata perkataan jahadah dalam Quran, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Ya. Dan barang siapa yang berjihad, maka ia berjihad untuk dirinya. Di sini maksudnya berjihad ni maknanya melawan nafsu dan sebagainya lah. Ataupun dia berjihad melawan musuh, tapi dan pahala itu akan dapat pada dia. Surah Al-Ankabut, ayat ni apa ni? Ayat apa ni? Ke-6. Faman jahada fa innama yujahidu nafsi. Jadi mujahadah dalam Quran tak digunakan, tapi jihad ada. Ya. Faman jahadah. Okay. Dalam contoh yang jihad, wa jihadin fi sabilih. Surah At-Taubah ayat 24. Wa jihadin fi sabilih. Dia ni panjang sikit ya. Kalau tengok dalam surah 24 tadi, apa dia? Surah 24 tu. Uh, ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi wa jihadin di sini perkataan jihad. Perkataan jihad ada dalam Quran dalam bentuk itu dari sini terjemahkan dan dari berjihad. Berjihad. Jadi katakanlah jika bapa kamu, anak kamu, saudara kamu, isteri kamu, keluarga kamu, kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih
kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya. Jadi artinya kita kasih yang lain-lain di dunia tu melebihi kasih pada jihad dan Allah, maka Allah kata, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Balasan Allah lah. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi kita tengok sini, jihad di sini, daripada jahada tadi ya. Itu kata nama terbitan. Surah atau bahaya rubat itu, apa ni, agak jauh sikit lah dalam ayat tu. Jadi di tengah-tengah tu. Jadi begitulah kita tengok apa ni. Uh, perkataan-perkataan ni banyak berulang Quran. Katalah apa ni, yujahid tadi ada Quran, ada juga. Ya, digunakan waman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Dan barang siapa yang berjihad, maka dia berjihad untuk dirinya. Jadi, yujahid ni ialah fi'il mudhari', kata kerja kala kini. Kemudian, dalam Quran juga ada kata kerja perintah, iaitu jahid. Macam wajahidhum bih. Dari surah Al-Furqan ada 52. Dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya. Di sini maksudnya dengan Quran. Maksudnya kita berjihad dengan berhujahkan dengan Al-Quranul Karim. Kata-kata makna dia kan. Jadi, beberapa contoh Quran, jahada, yujahidu, jahid. Tapi yang saya ambil tadi, wajahidil kufar tu agak jauh sikit ya. Tak apalah. Tapi itu uh, masih lagi dalam konteks apa ni, kalimah jahada, tapi dia fokus pada fi'il amal. Okay, insyaAllah. Begitu juga kalau perkataan jadalah. Jadalah ni berdebat. Ataupun kita buat bantahan lah jadalah. Asal dia jadalah. Kuat. Dan ataupun makna ketat. Katalah jadalal khatibu khusumahu. Al-khatib ni tu khatib lah. Penceramah ataupun pemidatu ya. Al-khatibu khusumahu. Jadi pemidatu itu berdebat dengan musuhnya. Khusum ni adalah bagi atas kerana dia maf'ul bih. Menjadi objek dalam ayat. Berdebat melawan musuh dia. Dalam Quran, jadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 125 ya. Muka surat 281. Boleh tengoklah sana ya. Jadi bila situ, kita tengok Al-Quran pun ada contoh. Katalah jadalah ya. Jadalah dalam Quran, surah Ghafir ayat 5 ada. Wajadalu bil batil. Wajadalu bil batil. Dan mereka berbantahan ataupun berdebat dengan cara yang tak betul. Cara yang salah ya. Jadi jadalah ni, dia punya apa ni, mudhari' dia yujadilu. Dia mudhari'. Fi'il amar dia jadil. Ini suruhlah, berdebatlah. Yang ni sedang berdebat. Yang ni telah berdebat. Kalau mujadalah ni ialah perdebatan. Ini dalam surah Al-Mujadalah ada kan? Dalam Quran surah Mujadalah itu daripada ini, Mujadalah ni ialah kata terbitan daripada jadalah. Dia juga ada satu lagi pilihan, jidal. Sama ada mujadalah ataupun jidal boleh guna juga dengan makna perdebatan. Tapi dalam Quran jidal je ada ya, mujadalah tak ada. Dari segi ayat dalam ayat lah. Jadi surah Mujadalah ada, tapi dalam ayat dia wala jidal. Wala jidal fil hajj, dan jangan kamu berbantahan dalam haji. Dalam masuk haji tu jangan berkelahi lah, maksudnya berurusanlah dengan tenang ya. Wala jidal fil hajj. Surah Baqarah ayat 197. Jadi di sini kita tengok dalam Al-Quran, jadalah ada juga dalam bentuk fi'il madhi, tapi untuk ramai. Jadalu, mereka. Ya. Itu bukan seorang ya. Kalau seorang jadalah aja, bila ramai jadalu. Kemudian dalam mudhari' pun dia untuk ramai juga. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Ini surah Ghafir ataupun nama juga surah Mu'min ya. Surah Ghafir ayat ni 56 ada innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Yujadiluna ni mereka apa dia? Terjemah ya, tengok ya. Terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran. Kita tengok surah apa ni? Surah Ghafir 66. Di sini dia tulis surah Mu'min ya, sama lah ya. Merujuk pada surah yang sama ya. Surah Mu'min, Al-Mu'min.
26. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya orang yang memperdebatkan tentang ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi yujadilu itu ialah memperdebatkan. Jadi soalnya semuanya berkait dengan perdebatan atau membantah-membantah ya. Jadi yujadilu di sini daripada jadalah tadi ya, tapi dia sudah di fi'il mudhari', dia tambah ya di depan dan baris dia ada tukaran sikit baris. Tapi dia punya huruf tu kekal ya. Kita boleh cam dari situlah. Yujadilu. Kalau jadil, ni fi'il amar. Wajadilhum billati ahsan surah An-Nahl. Itulah antara contoh-contoh Al-Quran yang memberi kita kemudahan lah untuk kita ingat dan menggunakan ayat ini ya. Jadi kalau kita belajar nanti lebih luas, kita boleh pecahlah jadalan untuk lelaki dua orang macam mana, perempuan dua orang macam mana, lelaki, perempuan ramai macam mana, ada perubahan. Tapi kalau kita tahu dah asas dia macam ni, yang lain tu kita boleh agak dah. Ni untuk ramai, yang ni untuk ni aja. Ya, jadi begitu juga masdar. Jadi dari sejarah ni kita boleh apa ni kaitkan dengan fi'il yang kita dah belajar ni. Okey. Kalau kita perkataan ketiga ya, jalasa. Jalasa duduk. Jalasa ni duduk bersama. Jalasa ni fi'il amar fi'il madhi dia yang asal dia jalasa duduk. Jalasa duduk, tapi bila dia duduk bersama, ianya duduk berdua ke ataupun ramai ke, jadi panggil jalasa. Tambah alif ya, duduk bersama. Contohnya jalasa talibul ulama'a. Pelajar itu duduk bersama ulama. Maksudnya dia pergi belajar, dia duduk bersama lah. Jadi jalasa. Tapi dalam keadaan jalasa ni, tak ada dalam Quran. Cuma dia ada fil majalis gitu ya. Fafsahu gitu ya. Ada tentang majlis, tempat belajar ataupun tempat duduk. Tapi jalasa tak ada dalam Quran. Jadi kita ambil contoh biasalah. Jalasa duduk bersama. Jadi duduk bersama ulama. Maksudnya dia menghadiri majlis tu lah. Menghadiri majlis ulama. Jadi bagi jalasa. Duduk bersama. Jadi ulama ni jadi maf'ul bih, maka baris atas. At-talibu ini fa'il. Pelakunya maka baris depan. Jadi kalau kita kalau kita nak ubah lah, kata kita nak kata macam ni ya, nak katakan apa ni, uh, kata kita nak ubah ayat, uh, at-talibu jalasal ulama, boleh juga. At-talibu jalasal ulama, pelajar itu mendekati ulama. Jadi maksudnya fi'il ni boleh letak di mana-mana ya, tapi kita jaga baris ya. At-talibu ni bagi depan sebab dia masih lagi sebagai pelaku. Jadi gitu dia. Tapi dikira mubtada lah dalam ayat. Jadi gitu. Jadi kita tengok dalam bahasa Arab ni dia fleksibel boleh. Jadi kalau kita nak kata satu lagi, kata lagi kita nak kata macam ni ya, bahasa Arab. Kita nak kata uh, kita nak ubah soal, kata nak ubah soal lagi. Kata jalasal ulama at-talib pun boleh. Pun boleh ya. Maksudnya makna dia masih lagi pelajar itu mendekati ataupun bersama ulama. Yang penting baris kena jaga. Selagi baris ni betul, maka makna betul. Maksudnya pelajar itu mendekati ulama. Sebab ulama ni beratas dia menjadi maf'ul bih. Tapi kalau kita kata jalasal ulama ut-talibah, jadi ulama pula mendekati pelajar. Kalau kita ubah baris ya bertukar maksudlah, tapi selagi baris itu kekal, maka tiga-tiga ini boleh diterima sebagai ayat yang jelas, ayat yang betul. Itu uh, bahasa Arab ini bahasa yang fleksibel. Jadi kita ada kebebasan untuk mengubahnya. Okey, ada soalan setakat ni? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya terfikir gini, kalau lelaki dan perempuan ada perbezaan ke dalam kita menggunakan fi'il ni? Ya. Kalau PN ni kan dia, kalau perempuan kita tambah apa ni?
Tambah ta je. Kata jalasat jadi jalasat. Maaf. Jalasa jadi jalasat. Hmm, okey. Dia tambah ta je pun terus. Jalasat. Tapi dia bagi mati lah. Jalasat. Kalau kita nak sambung memang dia akan hidup lah. Jalasatil talibatu. Jadi at-talibu tu kita jadi, kalau dia perempuan lah. Jadi at-talibatu. Dia pelajar perempuan. Jalasat. Jadi di situ apa ni? Kena jaga orang kata keseragaman je lah. Kalau at-talibah itu perempuan, pelajar perempuan, maka jalasa je kita jadi jalasat. Kalau dia tu fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari'. Jadi kita fi'il mudhari'. Ya, jalasat jadi kita. Jadi kita tak guna contoh jalasat. Kita katalah yujadi tadi kan. Kalau jadalah ni, kalau kita nak kira dia ni sebagai lelaki, jadalah lah. Kalau perempuan, dia akan jadi. Okey, jadalah tadi. Kalau untuk yang apa ni muannas ini muzakkar kan. Jadi jadalat tambah ta je. Jadalat. Sekiranya uh, yujadil untuk lelaki yujadil dia jadi ubah di depan je iaitu tujadil. Jadi ya ni jadi tak tujadil. Maaf. Okey. Tujadil. Gitu ya. Tujadilu. Bezanya di sini tambah di hujung sebab dia fi'il madhi. Di sini tambah di depan. Diubah di depan. Bukan tambah ya, ubah ya. Ubah depan. Tak, tujadil. Sekiranya dia tu fi'il amar, jadil, contohlah ya, tanpa tambah-tambahan maklumat tak apa. Ha. Kalau jadil kata ni untuk lelaki, berdebatlah awak yang untuk lelaki. Sekiranya dia perempuan, dia panggil jadili. Jadili ya. Itu. Jadili. Berdebatlah awak. Jadi dalam Quran kan, ya Maryam kunuti, wakuli washrabi. Jadi kuli washrabi itu tambah ya di hujung. Ha. Fasjudi masanya. Jadi semuanya ada ya kerana dia itu muannas. Kalau dia muzakkar, mati terus. Yang ni hidupkan balik dengan baris ya, baru bawah dan kena nak sesuaikan dengan ya je lah. Nak sesuaikan dengan ya di hujung ya. Jadi gitu. Ada tambahan? Kalau munajat tu asal daripada pola mana? Munajat. Hmm. Okey, munajat. Munajat pagi. Supaya Kata nampak. munajat. Munajat. Munajatun. Ini kayak masdar ya. Masdar ni. Munajatun. Masdar. Artinya dia menjadi proses lah. Munajat. Fi'il madhi dia naja. Naja. Gitu ya. Maaf.
Dia bukan ya, dia alif tapi dia dalam bentuk ya. Alif dalam bentuk, itu panggil. Itu panggil alif maksurah ya. Naja. Dia mati tu. Tak bunyi lah. Naja. Fi'il mudhari' dia yunaji. Ini ya. Ini ya betul. Yang ni bukan ya. Yang ni alif. Ada titik. Tak ada baris. Tak ada titik. Tapi yang ni ada titik. Tapi dalam Quran dia guna mushaf Rasul Utsmani memang dia ya pun tak titik kan. Tapi kalau dia dalam tulisan biasa, kita kena ada titik lah. Yunaji. Yunaji. Naja ni telah bermunajat. Yunaji sedang bermunajat. Munajah ni adalah proses munajat tu. Yang kita guna munajat tu kata nama tadi lah. Macam mujahadah semua tu. Jadi di sini ada lain kelainan sebab apa? Sebab di sini dia ada huruf ilah. Huruf ilah ni macam huruf alif atau ya atau waw kan. Bila huruf ilah, dia ada perubahan. Jadi di sini alif. Di sini ya. Bila di sini, dia tukar pada alif balik. Jadi dia perubahan tu banyak. Kerana dia melibatkan huruf ilah. Tapi dia masih pola samalah. Naja pola fa'ala. Yunaji yufa'ilu. Jadi munajat tu mufa'alatun. Walaupun tak nampak tapi dia asalnya dia anggap gitu ya. Munajatun. Okey, kita tengok lagi apa lagi. Apa ada yang nak tanya lagi? Kita pergi yang seterusnya. Pola fa'ala dalam guruf kedua. Masih lagi muka surat 6, buku 2. Kata kerja transitif akan membawa aspek penguat di samping penyalingan. Jadi dia ada penyalingan, saling berlaku, tapi dia ada kekuatan sikit, tambahan dia punya makna. Dan pelaku masih mengatasi objek dari segi kadar perlakuan. Maksudnya pelaku masih lagi lebih aktif daripada objek. Cuba tengok ya, contohnya. Qatala. Qatala ni berperang. Asal dia orang qatala. Qatala ni membunuh. Qatala membunuh. Bila saling membunuh, jadi qatala. Bila saling membunuh, maksudnya kita terjemah berperang lah. Kalau kita terjemah saling membunuh macam rasa pelik kan. Berperang maksudnya qatala saling membunuh lah. Contohnya qatala al-jaishu al-mu'tadina bi syaja'atin kabirah. Qatala memerangi lah, memerangi al-jaishu ni tentera memerangi al-mu'tadin penceroboh, mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi penceroboh bi syaja'ah dengan keberanian kabirah yang besar. Maksudnya yang dengan keberanian yang sungguh-sungguh lah. Jadi tentera memerangi penceroboh dengan keberanian yang sungguh, yang besar. Okey. Dalam Quran, yuqatiluna fi sabilillah. Ada fi'il mudhari' ya. Sini. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Jadi yuqatiluna daripada qatala. Qatala macam jahadah tadi. Yujahidu macam yuqatilu. Tapi sebab ramai, maka dikata yuqatiluna. Ada mereka lah. Waw dan nun ni untuk mereka ramai kan. Jadi surah At-Taubah ayat yang 111. Bukan surat 2-4. Contohnya ada di sini kan. Surat Taubah ni surah Mu'minah je lah. Jadi kita tengok sendirilah. Kalau contoh yang kedua, dafa'a. Membela atau mempertahankan. Asal dia pada dafa'a, menolak. Menolak dafa'a. Atau kalau kita bayar berduit pun panggil dafa'a juga. Duit kan kita bayar ke orang, kita tolak duit kepada dia kan. Jadi dafa'a. Jadi dafa'a membela atau mempertahankan. Dafa'al mujahiduna anil watan. Contohnya, al-mujahidun ni pejuang-pejuang lah. Orang yang berjihad. Jadi jamak dia daripada mujahid jadi mujahidun kan ramai lah. Pejuang-pejuang mempertahankan anti dari tapi kita terjemah sini tak terjemah tak apa. Al-watan ni negara. Pejuang-pejuang mempertahankan negara ataupun negeri. Dalam Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah mempertahankan orang-orang yang beriman. Jadi yudafi' ni macam yujahid tadi lah. Kerana kita tak jumpa dafa'a dalam Quran, kita ambil yudafi'. Tapi masih lagi membawa mana? Mempertahankan. Surah Al-Hajj ayat 38, muka surat 336. Jadi kita ni
Cuba tengok ya, surah Al-Hajj ni, apa dia terjemah di sini sikit. Surah Al-Hajj, ayat 336. Ayat apa, ayat apa ni? Ayat 38, maaf. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, inna Allah la yuhibbu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela, ya. Dia terjemah membela. Ya begitulah. Mempertahankan boleh. Tengok kesesuaian ayat lah. Kalau sesuai membela, tulis membela lah. Membela orang yang telah beriman. Bela orang yang beriman. Jadi yudafi' di sini membela terjemah. Okey, cantik. Kita boleh ambil dia punya apa ni idea di sini. Inna Allah yudafi'u. Membela atau mempertahankan. Yang ketiganya sawama. Sawama ni makna dia tawar menawar. Daripada perkataan sama. Sama ni menawar harga. Tapi bila dua pihak menawar, pembeli kata begini, penjual kata begini, boleh kata tak boleh, kata akhirnya dia panggil sawama, tawar menawar. Ada perundingan lah situ ya. Contohnya sawam tu at-tajira 'alal si'ril munasib. Sawam tu ni saya saya bertawar menawar ya. Ni tu ni saya lah untuk pelaku yang seorang ya, daripada ana bila duduk belakang jadi tu lah. Kalau depan ana, depan jadi tu. Katalah ana qara'tu tu, kan saya membaca. Jadi qara'tu tu menunjukkan saya. At-tajira itu menjadi maf'ulun bih bagian atas, iaitu penjual atau peniaga ya. At-tajira. At-tajir. Saya bertawar menawar dengan at-tajir, dengan apa ni? Dengan peniaga tersebut ala si'ril munasib, untuk mendapatkan harga. Si'ru ni harga yang sesuai, yang munasabah. Munasib bahasa Melayu, munasib daripada bahasa Arab juga ya, munasabah. Jadi saya bertawar menawar untuk mendapatkan harga yang munasabah. Jadi sawam tu ni daripada sama menjadi sawama. Jadi polanya pola fa'ala juga ya. Di sini kita tengok apa ni dia punya apa ni? Bentuk pola sama dan makna tu ada kekuatan sikit ya. Tapi kalau nak anggap sangat sama tak buat perubahan pun boleh jugalah. Tapi kita ada beza tu sebagai maklumat tambahan je lah. Gitu ya. Jadi di sini kita tengok dalam Al-Quran banyak perkataan apa ni yang menggunakan pola ini ya. Pola ini jadi kita berasa bila ada pola ini maksudnya ada dua pihak yang terlibat. Gitu. Bila dua pihak terlibat, maka kita kena ambil kira bahawa apa ni dia kena ada apa ni maf'ulun bih, ada apa ni, ada objek dia lah, siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi itu apa ni siapa yang menjadi apa ni objek, fa'il dan maf'ulun bih. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gini Ustaz, macam dafa'a tu maknanya membela atau mempertahankan kan. Lepas tu dafa'a tu ya tak ada alif lah. Jadi menolak. Dafa' tadi. Beza macam mana Ya fa'al ya. Dafa'a. Oh dafa' ke? Ada alif lah. Ya. Dafa'a tu Ya. dalam fi'il madhi lah. Ya, So, ya. ada alif. Dafa'a. Macam tu dafa'a tak ada alif. Ya. Macam mana beza tu Ustaz? Dengan dafa' ni. Ada alif. Bila dafa' ni asal dia perkataan dafa' ni maknanya menolak. Dalam bahasa Menolak. Arabnya menolak, kita tolak. Ada kata ana dafa'tu as-sayyarah, saya tolak kereta katalah. Atau ana dafa'tul fulus, saya tolak duit, saya bayar duit lah. Ya. Tapi dafa' ni dia akan menambahkan makna baru, iaitu membela sesuatu pihak.
Tu Ya. membela atau mempertahankan. Jadi di sini tambah alif tu makna dia bertambah. Tu maksudnya. Bertambah. Oh, Makna berubah. berubah. Kata kata kita kalau bahasa Melayu apa contoh ya? Katalah kalau kita kata macam kalau dafa'a menolak atau Ya. mempertahankan kita tak nampak tau. Sebab apa? Tak nampak. Menolak itu perkataan lain, mempertahankan Ya. perkataan lain. Arab Ah. dia ambil perkataan yang sama, dia ubah tambah alif je. Jadi kita nampak dia asal usul dia tu. Oh. Melayu kita tak boleh terjemah. Tapi kalau gini boleh tak? Dafa'a menolak, kalau ada tak ada alif dafa'a itu menolak. Dafa'a itu tolak menolak. Boleh juga tolak menolak. Jadi boleh juga digunakan katalah dafa'al al-musyahidun fil astad. Katalah penonton ataupun apa ni orang yang hadir dalam fil astad dalam apa ni dalam stadium tu dafa'a tolak menolak. Mungkin berlaku tolak menolak kerana mereka nak masuk dalam stadium tu secara serentak ramai-ramai akan berlaku tolak menolak. Jadi dafa'a boleh juga digunakan situ ya. Boleh apa kita contoh lain kata contoh kita telah di sini kita buat ayat baru. Dafa'a. Oh, dah maaf. Itu bukan dafa'ah, itu tadafa'ah. Maaf. Itu lain pula dah. Itu apa ni? Dia punya contoh untuk kelas akan datang. Tadafa'ah tu jadi tafa'ala. Maaf. Itu tolak menolak. Jadi sini kita kekal lagi juga dah. Dafa'ah ni taruh contoh lah. Apa ni? Dia punya bahasa Melayu tak jumpa contoh yang mana satu perkataan bila buat uh, kita akan kata kan. Gini boleh ke? Katalah uh, uh, wasola sampai. Kalau wasola tu meneruskan aja. Meneruskan sebenarnya kita ada hubungan sampai dengan meneruskan. Cuma kita apa ni dah guna perkataan baru. Kalau kita kata sampai, kata saling menyampai macam rasa macam apa ni maksud tu tak apa terpijak ya. Jadi bahasa Arab ni masya-Allah lah Tuhan bagi dia punya apa ni ciri-ciri tu simple dan luas makna ya. Jadi kita kata kalau kita guna bahasa Arab ni kita jimat space. Jimat space kerana dia tambah walaupun tambah alif tapi dia makna dia sudah menjadi saling melakukan dah. Itu je. Gitu dia punya ah, keistimewaan bahasa Arab lah. Jadi boleh kita ambil dari situ apa ni? Maklumat tambahan di situ. Tak boleh gini. Macam dalam surah Al-Fatihah tu. Ustaz tak? Ya. Malik dengan Malikiyah. Tu macam mana tu? Ya tu ya katalah Ah, Maliki lah. Kita ah. tambah kita tulis di sini bawah ni kata contohlah. Ah, Kalau kita kata bahasa Arab memiliki kan memiliki itu malaka. Kata contohnya start dari sini kata akan dia malaka. 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 Malaka memiliki. Kalau itu fi'il madhi telah memiliki. Kalau sedang memiliki yamliku katalah yamliku. Isim fa'il dia malikun. Tu ya isim fa'il. Bukan masdar ya. Kalau masdar milkun. Kata tu ambil je lah milkun. Masdar dia milkun. Supaya kita tahu ya. Milkun. Milkun jadi masdar. Sebab dia ni kata kerja 3 huruf tadi. Kita 4 huruf. Mufa'alah tadi. Milkun. Kalau isim fa'il dia malikun. Malikun. Kalau malikun. Itu malikun lain pula ya. Malikun ni lain sikit. Macam malikun. Malikun. Ya. Malaka telah memiliki. Ini fi'il madhi lah. Asal usul dia. Kalau dia yamliku sedang memiliki. Milkun milik. Maksudnya kita ada milik itu dipanggil milkun. Masa kita panggil milik juga ya. Ambil pada bahasa Arab juga. Ini milik siapa. Jadi pemilikan tu ialah milkun. Tapi kalau malikun itu pemilik. Yang ini pemilikan.
Jadi pemilik, orang yang memilik tu malikun. Kalau malikun itu raja, ya, malikun raja. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada qari baca malikun, tak? Tapi dia tak buat malikun lah sebab dia bila idhafah disandar pada maliki yaumiddin, yaumi tu pada bawah itu mudhaf ilaih. Jadi malik tu baris satu je lah. Kalau dia bersendirian malikun lah. Malikun ni pemilik. Tapi ada qari yang lain baca malikun, maliki yaumiddin. Ha? Jadi maliki yaumiddin ni maknanya raja. Jadi kalau kita terjemah pemilik hari akhirat dengan raja hari akhirat tak ada percanggahan, ya. Cuma makna dia akan konsepnya berbeza lah. Jadi Allah tu Maliki Yaumiddin. Ini kira Asim kan? Kira Asim Maliki Yaumiddin. Apa ni? Inilah Allah itu pemilik hari akhirat. Tapi kiraat lain pula dia kata baca Maliki Yaumiddin. Raja hari akhirat. Jadi raja dia pemilik juga. Jadi raja ni pun asal daripada Malaka. Malikun ni pun daripada Malaka juga. Jadi asal kata akal sama, tapi dia boleh menerbitkan kata-kata terbitan baru yang mengikut maksud yang tertentu lah yang kita nak. Jadi di sini bukan apa ni, Malikun tu bukan jahadah tadi lain lah. Jadi itu kalau Malikun tu dia kata nama ya. Kalau Malaka lain pula ya. Jadi kita tengok di sini kata kerja daripada 3 huruf. Kalau dia kata ini kata pelaku daripada kata kerja 3 huruf. Kalau dia pada kata pelaku daripada kata kerja 4 huruf, katalah jadalah tadi ya. Jadalah. Kalau dia nak ambil apa ni? Kata nama dia kena ada mujadil. Itu kata nama dia. Mujadil. Mu, mujadil maksudnya orang yang berdebat. Gitu. Mujadil. Mujadilun. Jamilun ni orang yang berdebat. Jadi ini berdebat. Fi'il madhi untuk lelaki, jadalat berdebat untuk perempuan telah. Kalau mujadil orang yang berdebat lelaki, kalau perempuan kata tulis je tambah tak jelah. Tambah tak jadi mujadilah. Mujadilah. Perempuan yang berdebat. Tapi yang mujadalah tadi itu masdar. Lain ya. Ini mujadalah, yang ini masdar. Mujadah. Mujadalah. Ini proses berdebat. Tapi kalau mujadil orang yang berdebat. Perempuan dia mujadilah. Muannas dia mujadilah. Orang bawah ya. Mujadilah. Orang yang berdebat. Tengoklah kalau baca mujadalah itu masdar. Kalau mujadilah itu ialah isim fa'il. Kata nama pelaku mujadilah. Kalau mujahid, mujahidun, perempuan dia mujahidah. Begitulah. Tapi masdar dia mujahadah. Ya, masdar dia mujahadah. Jadi perubahan tu hanya merubah baris dan apa ni? Kita tengoklah. Jadi kata apa ni? Ringkasnya bahasa Arab. Bila tambah ta jadi perempuan terus. Macam ustaz jadi ustazah. Kan gitulah. Kalau dia kata, cikgu dah datang ke? Cikgu dah datang ke? Cikgu perempuan ke lelaki? Jadi ada pertanyaan tu cikgu dah datang. Tapi kalau kata bahasa Arab, ustaz dah datang ke? Tentu ustaz lelaki. Kalau ustazah, tentu cikgu perempuan. Jadi gitu bahasa Arab dia boleh menetapkan tanda terus. Ya, kita nampak dah. Saya tanya dah lelaki perempuan ya. Gitu ya. Ada tambahan? Nak tambah maklumat pun boleh kalau ada terjumpa apa-apa tambah maklumat terbaru boleh kita kongsi.
Di surah Al-Mujadalah ya. Surah Al-Mujadilah. Sini Mujadilah. Kalau surah Mujadilah maksudnya dia merujuk pada orang yang berdebat lah. Jadi ada orang kata surah Mujadilah, ada orang panggil surah Mujadilah. Perempuan tu yang berdebat. Rasa okey lah ya setakat ni. Bolehlah kita apa ni? Kita berhenti dulu insya-Allah. Kesimpulannya ialah kesimpulannya ialah pola fa'ala ini memberi maksud penyalingan. Ingat ya, penyalingan. Saling melakukan perbuatan. Kita tambah alif je. Daripada uh, katalah la'iba bermain, kita kata la'aba saling bermain. Gitu ya. Begitulah. Itu uh, kalau kataba menulis, kataba saling menulis. Maksudnya berutus surat lah. Gitu. Jadi bila jahada, jadi jahada saling melawan. Bila melawan jadi berjuang lah, berjihad. Gitu ya. Dan kalau kata contohnya jalasa, saling duduk, maksudnya duduk bersama dan menghadiri majlis itulah. Kemudian dia ada juga aspek penguat. Aspek penguat yang kita tambah sikit. Maksudnya ada aspek tambahan di samping penyalingan. Katalah Kau Ta'ala membunuh, Kau Ta'ala berperang. Dia kuat sikit. Dia punya kadar tu. Gitu ya. Tapi tak apa ya. Kita anggap keduanya sama pun tak apa ya. Masa tambah alif ni memberi maksud berlaku antara dua pihak. Dia bila kita jumpa je perkataan ada alif mengikut pola fa'ala, dengan sendirinya dia bermakna benda tu ada penyalingan, unsur penyalingan walaupun kita tak terasa tapi dia asalnya begitu ya. Jadi saya rasa okeylah hari ini kita dapat satu idea, dan bila baca Quran tu kita tengok ayat yang ada macam tu. Tapi ini yang kita belajar ni dia boleh pergi belaka ya, dia boleh pergi kepada kata nama, kata kerja kan. Jadi masdar ini kata nama, ini kata kerja kan. Ini kata nama. Kalau kata kerja, kata pelaku pun boleh juga. Tapi yang ditanya tadi apa ni? Malik ini bukan kata kerja ya. Ini kata nama kepada kata kerja 3 huruf. Ini lain. Ini lain. Ini yang basic. Maksudnya asal pada kata kerja 3 huruf menjadi kata nama macam-macam lah. Tapi yang kita belajar ini ialah kata kerja yang dikeluarkan daripada kata kerja 3 huruf. Daripada jahada jadi jahada. Jadi asalnya kita sebab tu kita kata ni dari segi istilah lah. Boleh kita anggap gini lah. Jahada ni kata akar. Jahada ni kata dasar. Jadi kata dasar dia ada grup dia. Katalah jahada ni dia fi'il mudhari' dia jahada ya jahadu. Ya. Juhdan. Jadi kalau jahada yujahidu mujahadatan. Jadi dia punya ada grup dia sendiri. Jadi ini kata akar. Sekarang kita dah terbitkan kata baru, iaitu kata dasar lain untuk dikembangkan dia punya penggunaan dengan maksud yang baru ya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua ya. Minta maaf lah ada silap apa. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan Doktor untuk memperluaskan lagi bacaan Al-Quran terutamanya ya Ustaz, untuk sebagai penambahan untuk tahu. Seperti mana tadilah sebagai kesimpulan yang Ustaz telah berikan. Di sini pagi ni kita dapat menyimpulkan bahawasanya baru saya nampak kelebihan ada penambahan alif dan tiada tu Ustaz dah. Ya, Alhamdulillah insya-Allah. Itu menunjukkan saling Ustaz Alhamdulillah. Dan 3 sini fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. 3 tu Ustaz yang jadi utama biasanya dalam perbualan kita. Biasanya dalam perbualan kita
dan dikaitkan pula dengan muannas dan muzakkar. Bila Ya. kita nak guna. Alhamdulillah Ustaz. Terima Nah, kasih banyak. Semoga sama-sama. sahabat-sahabat dapat manfaat daripada apa yang kita telah bersama selama 1 jam di pagi hari yang mulia ini. InsyaAllah Ustaz. Tidak baik. membuang masa, mintalah Ustaz bacakan doa untuk keberkatan majlis kita. InsyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج المسلمين المقيمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudahi menajak pagi terutama dalam bahasa Arab ini dalam tasbih kafar. Subhanakallahumma wa Subhanallahumma bihamdika hamdik asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka. ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal 'asri asri innal al-insana lafi insana khusr lafi illa khusr alladhina amanu illa allazina amanu wa 'amilus wa shalihat. tawasaw. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat yang Sama-sama. dapat bersama pagi ini, terutamanya kepada Doktor. InsyaAllah. Ya. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.